Yang tu kecil punya hal je. Tapi yelah, owner pun bawa kereta mungkin tak perasan kat temperature. Yang ni. Ni punca dia ni. Lembut sangat dia kira rosak ni. Maksudnya bila mungkin bawa slow tak ada. Bila bawa laju atas highway, kita lari dalam sedua, setiga, air bocor. Air tu tembak kat tangki spare. Temperature naik benarnya tapi mungkin owner tak perasan. Ni yang baru tengok. Baru getah ni pun keras tau. Getah pula dah. Ni spring ni. Spring dia keras tau. Tu beza dia. Ni sekarang enjin lain dah ni. Enjin baru ni. Enjin daripada half cut. Bukan enjin baru. Maksudnya baru betul. Enjin second half cut. Pergi running naik highway semalam. Kita test dulu naik selima senam malam. Dah okey. Baru boleh bagi kat owner. Tinggal lagi ni lah. Check engine ni. Check engine ni kita try tukar ni. Auto sensor ni. Jom kita cocok ni. Biasa memang ni yang rosak dia. Ini dah okey ni. Tak boleh cocok pun dah. Sekejap lagi lah kena buat kepala ni. Sama dia sensor.